pada tahun 2026 terus tercapai. Jadi bagaimana Tuan melihat cabaran utama yang dihadapi oleh penyampai itu sendiri, juruhebah DJ, dalam menarik minat pendengar terutamanya, sebab kita sedia maklum mereka ini adalah barisan hadapan stesen dan juga untuk adalah peranan mereka untuk menyebarkan maklumat, hiburan dan juga inspirasi tanpa terikat oleh sempadan masa, tempat ataupun frekuensi, Tuan. Jadi itu ialah cabaran yang besar sebenarnya kepada para penyampai kita, sebab kita sebagai penyampai perlu sentiasa menguasai teknologi. Sebab menerusi teknologi kita dapat menyampaikan suara kita kepada seluruh dunia. Dan dalam masa yang sama kita perlukan latihan secara automasi ataupun integrasi teknologi baru supaya kita sentiasa dapat bersaing. Kita dapat bersama-sama dengan teknologi untuk semua kandungan itu dapat kita terbitkan secara berterusan. Dan dalam masa yang sama, Fias, kita juga perlu menjadikan diri kita ataupun stesen radio kita sebagai hub kepada audio nasional yang berwibawa kepada seluruh dunia, untuk kita menyatukan sama ada ia ialah hiburan, pendidikan ataupun kita perlu menjadi inspirasi rakyat di semua peringkat. Dan dalam masa yang sama, pada masa depan sebagai radio tanpa batas, ia ialah sebagai salah satu simbol transformasi untuk RTM, radio RTM ke arah penyiaran yang futuristik. Sebab dalam masa yang sama, dalam era digital yang penuh ini, kita mempunyai identiti digital tersendiri dengan kita perlu memastikan kehadiran kita dalam universe digital ini ialah kukuh. Dan dalam masa yang sama, kita perlu sentiasa inklusif dan bermutu tinggi. Itu yang kita harapkan untuk kita hadap pada tahun 2026. Dan dalam masa yang sama, banyak saya sebut dalam masa yang sama kan, sebab kita kena sentiasa beriringan. Seperti awalan tadi tu saya sebut, ialah content intelligent. Jadi kita kena sentiasa memastikan yang kandungan kita sentiasa bijaksana, yang dapat memberikan impak yang positif kepada semua para pendengar. Dan harapan kita pada masa depan ialah semua stesen radio RTM menjadi rujukan kepada serantau dan juga kepada negara ASEAN, dan suara kita dapat didengari seluruh dunia dalam kualiti yang tinggi dan juga futuristik pada masa hadapan. Baik.